Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran Saudagar MZ. Hari ini kita akan bongkar satu kisah yang bukan sahaja mengejutkan tetapi menyentuh hati dan membuka mata tentang realiti masyarakat kita. Lihat gambar ini. Ia tular, ia berita pasangan warga emas dicekup kali kedua berkedudukan di Lubuk Cina. Ya, kali kedua seorang lelaki 81 tahun, seorang wanita 69 tahun. Ini bukan kisah anak muda. Ini kisah cinta yang diusianya yang diuji hebat. Persoalannya, kenapa ia berlaku lagi? Kenapa di usia begini ikatan sah masih belum terjalin? Hari ini kita kupas fakta kes, pandangan undang-undang dan yang paling penting sisi kemanusiaan di sebalik berita sensasi ini. Tonton sampai habis dan berikan pandangan anda di ruang komen, insya-Allah. Okey, mari kita tengok fakta kes. Berita dan peta Lubuk Cina. Menurut laporan dari pelbagai sumber, serbuan ini dilakukan oleh pihak berwajib di sebuah rumah di Lubuk Cina, Alor Gajah. Lelaki 81 tahun difahamkan baru kematian isteri dan wanita 69 tahun mereka gagal menunjukkan sebarang dokumen pernikahan sah. Apa yang membuatkan kes ini viral ialah mereka dikatakan pernah dicekup atas kesalahan yang sama sebelum ini. Dan berdasarkan caption, mereka dikatakan pernah merancang untuk bernikah tetapi terhalang kerana wanita terlibat dikatakan mengalami gangguan mental ringan. Bayangkan, 2 kali ditangkap, 2 kali malu, Allahu Akbar. Tapi masih bersama. Adakah ini kerana cinta sejati atau ada cabaran besar yang lain yang kita tidak tahu? Okey, mari kita tengok dari segi sudut undang-undang pula. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka, iaitu kesalahan berkedudukan atau berkalwat. Hukuman boleh meliputi denda, penjara atau kedua-duanya. Undang-undang syariah adalah jelas. Pasangan Muslim tidak boleh berkedudukan tanpa ikatan sah. Ini adalah untuk menjaga kesucian agama dan moral masyarakat. Kenapa tidak nikah saja? Di sini kita sentuh isu halangan. Walaupun ada hasrat, proses pernikahan boleh menjadi rumit, terutamanya jika melibatkan isu kesihatan, isu kebenaran nikah bagi individu yang ada rekod gangguan mental ringan boleh menjadi punca utama kegagalan rancangan pernikahan mereka. Jika anda tahu tentang prosedur nikah yang rumit, kongsikan pengalaman anda di bawah. Kita bantu mereka yang memerlukan ilmu ini. InsyaAllah. Kita perlu empati di usia senja. Ya, kesunyian adalah musuh utama. Kita boleh tengok orang-orang yang warga yang dah berumur, warga emas ni, yang dah berumur, mereka anak dah besar, ada kehidupan masing-masing, mereka perlukan juga teman hidup. Lelaki itu baru kehilangan isteri, wanita itu mungkin mencari teman. Mereka dikatakan merancang nikah tapi terhalang. Ini menunjukkan mereka sedar dan mahu yang sah. Allahu Akbar. Tapi ada jurang yang tidak dapat diatasi. Isu gangguan mental ringan adalah cabaran besar. Adakah sistem kita cukup fleksibel untuk membantu mereka yang berhadapan isu kesihatan mental dan masih mahu menunaikan tuntutan agama?
Apa kata netizen? Ramai yang mengecam, tetapi tidak kurang yang bersimpati. Ada yang kata, kenapa tak tolong carikan jalan nikah yang mudah? Kan korang pun mesti tertanya, kenapa nak susah kan? Benda yang baik, kita pemudahkan insya-Allah. Kisah ini adalah cerminan kegagalan komunikasi dan sokongan sosial. Di mana anak-anak, di mana komuniti, di mana masyarakat, di mana pihak berwajib. Adakah kita hanya menyerbu atau kita juga membantu mencari jalan keluar? Jadi, takkan hanya tengok je. Kan? Pihak berwajib kenalah buat sesuatu. Benda yang baik, seeloknya pemudahkan. Kan? Kalau daripada buat maksiat, lebih baik kita pemudahkan dengan urusan nikah. Yalah, di usia sesenja ni, memanglah kalau kita tengok proses nikah ni macam-macam dia nak. HIV test lah, itu inilah, cop sana sini. Islam ni agama yang mudah, sepatutnya kita pemudahkan lah. Kan, di usia sesenja ni mereka hanya nak tinggalkan sisa-sisa hidup di atas muka bumi Allah ni. Kan, nak bersama, ada pasangan, biasalah. Kalau tak ada pasangan, boleh pula jadi ada masalah mental. Jadi, kalau boleh, pihak berwajib buatlah satu perkara untuk warga emas ni, longgarkanlah sedikit. Yang muda ni pun kebanyakannya tak kahwin macam-macam sebab ada proses macam-macam. Malah kekangan keluarga pula, keluarga nak ada hantaran beribu-ribu ringgit pula, kan, puluh-puluh ribu ringgit. Kita sebagai Islam tak perlu pun hantaran apa semua ni. Kan, itu adalah adat sahaja. Pemudahkanlah lebih baik. Sebab mereka nak, daripada mereka membuat maksiat, lebih baik kita menghalalkan mereka dengan pernikahan. Pengajaran kita hari ini, jangan menghukum tanpa mengetahui latar belakang. Dalam setiap berita viral, ada kisah peribadi. Harapan kita, pihak berwajib dan keluarga dapat mencari jalan penyelesaian yang sah dan diredai. Tugas kita bersama, saya harap anda dapat ambil pengajaran daripada kisah ini. Mari kita sebarkan kesadaran tentang perlunya sokongan kepada warga emas dan kemudahan urusan nikah bagi yang memerlukan. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan memberi perspektif, jangan lupa like video ini, share kepada rakan-rakan, dan yang paling penting, subscribe channel ni. Dan jangan lupa tekan juga butang loceng notifikasi supaya anda tak terlepas video panas dan berilmah dari saya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.